Siapa yang hilang tu? Siapa nama dia? Lupa juga aku. Jaslinda. Jaslinda ini menjalankan kos begitu tinggi. 50 pakar datang. Pakar teknologi, pakar bukit, pakar hutan. Semua pakar-pakar yang turun. Perbelanjaan tu sangat besar. Walau hanya menyamakan satu nyawa. Kami menggunakan duit Ekamtek tahu. 1 minggu ni sudah dekat 1 juta lebih perbelanjaan. Kerana satu nyawa. Memang betul punya. Bayar semua. Bukannya percuma. Heli tu sekali terbang 1 jam dia kena bayar 10,000. Dah berapa kali dia terbang. Perbelanjaan begitu besar sekali. Tapi apa nak buatkan inilah. Yang orang kan kerjaan yang mementingkan. Satu nyawa kita kena selamatkan. Maupun dia mati, maupun dia hidup kita jumpa. Tapi kita tak fikirkan. Nasib baiklah ada surat, ada uang. Cukai pendapatan tu dia yang mengeluarkan hongkos semua ni dalam seminggu ni. Assalamualaikum. Kami sedang berehat ni.